Jangan buat khianat kau diri sendiri. Siapa buat khianat kau diri sendiri? Panjang lagi ni, alim ulama bincang. So. Orang hidup dia isap dada. Kemudian minum arak. Termasuk isap rokok. Orang yang isap rokok, dia mati, dia buat khianat kau diri dia sendiri. Malaikat tanya dia. Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya lalu. Qalu fima kuntum. Bapa mu mati gini ni? Malaikat tanya bapa yang mati gini? Mati dalam keadaan tak tutup aurat. Mati dalam keadaan tinggal mayat. Mati dalam poket mu ada nombor ekor ni. Bapa ni? Mati dalam keadaan buat khianat. Qalu fima kuntum. Dia pun jawab balik. Qalu kunna mustata'afina fil ard. Malaikat, aku orang yang lemah atas dunia ni, malaikat. Tak ada. Malaikat tanya, mau mati masuk dalam kubur tu, mau ngaji tafsir dengan siapa? Mau ngaji belajar hadis dengan siapa? Pemimpin mu nama gapo? Mu dalam hidup mu lagu mana? Semua ni malaikat tanya kita. Nak kena jawab ni, nak kena jawab. Bapa yang membuat gini ni? Bapa yang menjadi gini ni dalam hidupmu? Qalu fima kuntum. Dia kata aku tak mampu mereka nak lawan nafsu. Aku ni besar laju atas dunia. Siapa aku ni? Orang yang dia tak mampu nak lawan sesana demikian. Malaikat tanya balik. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah buat bumi ni luas ke dalam hidupmu? Bumi hak mu duduk ni, kalau mu tak ada sini, mu pergi buat denu. Banyak lagi ke tempat lain. Kalau mu tak jadi sini, mu kena pergi cari tempat lain pula. Apa yang mu susah sangat? Fatuhajiru fiha. Apa yang mu susah nak berubah dalam hidupmu? Mereka tanya balik pada dia. Ni Allah cerita ni dalam kubur ni. Tak boleh jawab. Ngango tak boleh jawab. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka cakap gini nah. Allah siap dah tempatmu dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Neraka jahannam ni seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah pada mereka.